Garuk kepala aku tengok cara dia tangkap. Oh, macam dapat je tu. Jom kita pergi. Wah. Jangan bagi Megatu tangkap ramai-ramai. Tengok weh seluar aku. Aku dah kata review sikit sebab Megatu tangkap binatang memerlukan kesabaran yang tinggi. Sebenarnya dengar je. Walaupun kita jalan tak ada ni, tapi selama dengar. Ladybird aku pandai tangkap. Macam tu je. so suddenly kita orang nampak makhluk lain ya. Ladybird. Guru. Memang dia tak nak tu. Guru. Tersiban. Tak, dia tak naik atas. Ketuk lah. Kau picit je lah. Kau sumbat dalam tu. Kau dah mampus. Dia tak nak terbang. Ladybird memang senang tangkap lah. Sial. Kenapa kau cuba macam tu? Kau masuk dalam bekas Naufal. Alah, dah ada. Dah. Let's go. Dah dapat. Melintang je. Apa melintang? Lepas ni dah jumpa ramai-ramai lagi. Kenapa dia rakam je? Ladybird tu dah. Jangan lepas. Tak apalah, biar ada masuk air. Tengok sikit. Ladybug. Kau sebut Ladybird ke tadi? Bug. Ladybug kan? Tu. Dania. Weh, berpatah. Dania. Weh, ada dua. Dania. Tu. Depan mata kita kan. Sini. Tu. Kat situ. Oh, kat situ ada dua. Weh, berpatung depan aku. Weh, berpatung. Diam. Jangan gerak. Wow, ada lagi. Memang tak nampak dalam kamera. Betul. Lalu beliau telah emo dengan penuh keemosian dan emosi. Member dah bersila. Cuba. Dia baru siap sebelah, tapi sebelah lagi dia tak siap. Lepas tu perempuan ni emo. Susah siap. Jangan maki. Kau diamlah, kau tukar rakam je. Jangan sampai aku maki kau ya. Jangan sampai aku yang tangkap kau bingkaikan kau. Buatlah. Tangkap guna ni. Ya, kita orang dapat ini. Bukan kita orang. Dia Ladybug ke Ladybird? Aku tak faham. Ladybird. Nak makan kat mana? Ramai orang. Laira ada apa pagi ni? Ya, baik. Laira ada apa ya pagi? Oh my god. Kenapa jadi lesbian? Wow. Lawannya lighting. Lawa gila. Kami nak pergi makan. You know, Mbak Zatu kat belakang. Suasana. Ini review KMS ke? Wow, ada orang main bola. Tak nak letak dah. Tengok Adila datang dengan mak. Bilik tutup. Tak boleh. Kenapa bapak ni dia ikat? Jangan buat vlog je. Come on kau. Jangan please. Jom kita pergi dulu.
Bye. Hai. Bye Dania. Ya, dalam beg. Itu surau. Itu library. Siut lah. Tu tempat bersyarah. Tak nak buat vlog. Sebab awal Sep tu phone lama. So ni makmal. Tu pula perempuan. Aku fikir tempatnya besar tau. Basically besar ya. Aku ingatkan waktu masa UiTM. Kenapa? Baiklah keselamatan kita orang dalam makmal. Sebab apa? Sebab boleh. Kat situ possibility ada. Tapi panas sekarang. Dia still lagi menggeletis kat dalam ni. Why menggeletis? Dia menari tiang ke? Belum mas. Laira. In between pula perempuan. Dia kat sikit ambul. Basically dah makan dari tadi pukul 10 tadi. Lepas tu sekarang dah pukul 1. Dan kita orang masih di sini. Oh, dia hindari yang Review sikit makan tu. Oh, tak ada buat. Review sikit makan apa? Ini nasi kosong dan ayam masak Nasi lemak tak ada? Tak ada. Oh dah habis. Ayam masak merah ni menepati cita rasa aku sebab dia tak terlalu pedas. Dia ingat tu. Dia ada sedikit pedas tapi nice. Ya. Yeah. Wow, dia recommend ya. Aku kena RM5.50. So, ya. Tapi kalau nasi biryani lagi sedap. Relate lah. Kenapa? Bukan, nasi minyak lagi sedap makan dengan ayam masak Dia merah kena ni. join aku kalau aku benci pun tu. Dia pun kena benci dekat aku. 110. Wow. Dia tak ajak. Tengah makan. Lepas tu dia pening. Dia udah. Tapi macam korang ada pelbagai apa nama dia? Penghalang, pengkucung. Pengacau. Pengacau. Lalat dan kucing. Ambil. Tadi. Waktu tadi tu. Aku buka burger. Kucing ni kenapa je? Dia ingat ada makanan dekat sini tapi tak ada. Sejak aku Kucing tu datang lagi ya. Awan atas. Tengok tu. Liz, jom. Tepi lah. Comel je roti. Roti penat ke? Okay, dia penat. Dia tak nampak muka. Salam, hari ni hari Ahad. Bersama kita hari ini. Dia tak nampak muka. Oh, nampak. Alah, buruk lah. Waktu aku bawa waktu Kak Dita lesson tu kan, aku banyak kali first day tu Fatin dah try semua tau Kak Dita tu. Aku try satu benda je Kak Dita sebab aku tak ada kiri kanan. Kenapa kau tak boleh bezakan kiri kanan dia? Aku tak tahu, dari kecil aku tak ada kiri kanan. Nice-nya jalan-jalan waktu tengah redup. Problem kita orang kat sini adalah internet tak ada. Secara random. Ya, semalam aku main game. Losernya. Kejap ada, kejap tak ada. Ni surau. Oh, dah ada 4G lagi. Sekejap, segala aku cakap tadi semua masuk dalam tu lah. Ya. Wada, aku dah mengarut tadi. Tak apa, kau cakap pasal steering je. Okay. Tak apa, kita tak ngumpat orang. Betul. Walaupun sebenarnya dalam off camera nanti kita orang ngumpat. Betul. Sama nak mengumpat. Ni blok lelaki je. Nino. Sekejap. Itu kafe lelaki tapi macam always kosong. Always sangat kosong. Diorang ada ke tak ada ke? Tak ada lah. Ni blok lagi satu lelaki. Lelaki ada 2 blok je. Ya, Losers. perempuan ramai. Losers. Jangan tanya kenapa ada sampah kat situ. Ada something kat belakang tu. Itu kosong gila. Banyak tempat kosong kat KMS. Kan?
Nama dia Bangun Andromeda. Ataupun nama lain dia Dewa Rosal. Tak tahu. Kat sini banyak nama-nama bintang. Sem 2 baru nak rekod ya. Itulah tu. Ni weh, bas baru KMS weh. Bas merah tu. Nice gila. Tapi nampak macam lagi kecil. Macam bas mawik. Wow. Belakang tu tempat petang. Tak adalah weh, tak ada orang. Ada lah weh kasut. Dia ada kasut. Ramai gila. Tak ramai. Tak ramai. 4 orang, 3. Ni Dewan. Dewan kami yang ambil exam. Yang tidaklah sangat mendebarkan. Tapi at least ada aircon. Ni macam biasa kelas dengan ya kita dah lalu dah semalam. Itu Astaka kompleks sukan kita orang. Tempat kami mengusah. Dia je selalu rajin turun petang jalan pusing 1 KMS. Setiap hari ya. Mencuci mata. Tu ada tempat BBQ. Ya, minggu lepas tak silap JPP guna. JPP tu jawab apa? Jawatan Perwakilan Pelajar. Yes. Kan? Kalau sekolah mendengar dia pakai apa? MPP. Pengawas. Oh, kau pengawas pakai MPP. Biasa aku sekolah harian. Sekolah kluster. Tu blok perempuan. Ya, sekolah dah tunjuk lagi. Budak perempuan yang selalu kena panjat monyet. Ya, blok ni. Tapi bukan wing ni lah kena. Wing hadap kafe. Semalam aku jalan petang. Ada monyet. Ya, semalam aku lepak monyet pula. Lepak daerah. Ada monyet tu daripada bola, dia gigat nak kucing. Dia dah naik sampai tingkat 4. Lepas tu monyet tu kan gigit anak kucing. Lepas tu dia bawa lari weh. Sampai ke blok Vega. Lawak sikit sebab time tu ada orang nak bayar kat kaunter perempuan lah. Lepas tu monyet tu berlari. Lepas tu dia langgar kaki perempuan tu. Yang Dania dengan siapa ya? Dania dah bangun je. Dania dengan Mazatul dah bangun nak lari. Pasal ada satu kucing orang tu anak kucing lah. Dia duduk relax je atas meja. Tengok dia punya kawan ke adik-beradik dia ke dia gigit buat lari. Lepas tu guard tu pun kejar. Buat batang penyapu. Batang penyapu je. Jom masuk Karina. Kembali ke Karina. Tempat favourite semua orang kat KMS ni. Ya. Serius tak tipu. Sorry tak ada video lepas yang pusing kat KMS tu sebab tak ada mood. Bapak random je. Kenapa muka aku macam Syahabi ya? Aku banyak Perasaan kau je tu. Di hari Jumaat aku nak pakai baju pola weh. I'm gonna flex to all of my classmates. Aku masukin, aku akan silap tu aku tulis Trisha. Tak, konflik tu dia. Kita tarik sini kita. Slay. Ready. Pucatnya. So itu saja video weekend kita yang tak seberapa. Oh, kalau nak tahu siapa dapat serangga, tanya-tanya dia. Kau dapat serangga apa? Cengkerik. Ya, dia dapat cengkrik. Kita dapat butterfly. I Jangan- believe butterfly. Jangan tak. Bye. Bye. I believe. Lapar bos tangan.